Ya, tapi janganlah macam tu, sayang. I pun rindu. Iyalah. Kau akan tipu pula. Alah, sabarlah, sayang. Hari ni... Tak, hari ni kan memang giliran dia, giliran Suhara. Janganlah macam ni. Sayang, undang-undang tu you yang buat. Jadi tak ada masalah pun kalau you nak langgar. Kalau saya lagi pun, I tak boleh lelak mata lah kalau tak ada you. I pun nak. Tapi itulah, sayang. Hari ni aja. Esok I dah balik. You, kalau dalam sebulan tu ada 30 hari, 29 hari I dengan you tau. Satu hari je kat sini takkan tak boleh sabar. Kalau balik sini nak bercakap dengan yang sana, baik tak payah balik. I call you back nanti. Ya? Hei, sayang. Sayang! Ya. Okey. Bye. Sayang, kenapa ni? Garang-garang macam gangster pula. I tengok takut tau, I. Ha? Sayang, boleh tak kalau you hormat mandu you? Bila you hormat mandu you, dia pun akan buat perkara yang sama. Percayalah. Dia pun akan hormat you. Dia memang... Nazim, I dah bagi you kahwin pun dah cukup baik tau. You boleh tak berlaku adil, ha? I dah hilang sabarlah dengan you. Sabar. Takkan you tak nampak I kat mana sekarang? Ada kat dengan you, sebelah you, kat rumah kita. Rumahku, syurgaku. Ada dengan you, sayang. Apa yang tak adil ni? Awal-awal kahwin 2 kali sebulan you balik. Lepas tu sekali sebulan. Ada bulan tu tak balik langsung. Itu you kata adil. Okeylah tu, sayang. Ada hari-hari I kat sana. Ada hari I dengan you. Okeylah daripada tak balik langsung. Bila yang macam ni buat I takut tau. Bila I takut nanti I tak balik langsung. Macam mana? You nak macam tu? I nak. Tapi tak naklah I buat macam tu. Jaga diri tau. Ya. Adam. Ya, Mak. Jaga cahaya. InsyaAllah. Baik dulu, Mak. Assalamualaikum.